iaitu rakyat melihat Muhyiddin gagal menewaskan Hamzah dengan cara bijaksana, sebaliknya mengenepikan Hamzah dengan menggunakan lembaga disiplin, satu cara yang amat amatuh. Dalam politik, itu pengakuan kelemahan. Hamzah menang kerana beliau tidak memberi alasan untuk diserang. Muhyiddin gagal melihat taktik ini. Hamzah tidak melawan, tidak melatah, tidak membalas dengan kecaman seperti orang-orang Muhyiddin. Dan ini membuatkan serangan ke atasnya kelihatan tidak adil, berlebihan dan bermotif peribadi. Dalam politik persepsi, siapa yang kelihatan dizalimi selalunya menang simpati, walaupun tidak diminta. Muhyiddin pula terperangkap dalam imej, menghukum orang sendiri, mencari musuh ketika parti sedang goyah, dan imej pada rakyat merudum. Ini menguatkan naratif bahawa masalah sebenar bukan Hamzah, tetapi keupayaan Muhyiddin memimpin. Hakikat yang berlaku hari ini, Hamzah menenggelamkan Muhyiddin tanpa perlu menjatuhkannya. Inilah mimpi ngeri sebenar Muhyiddin. Apa yang berlaku ketika ini? Muhyiddin masih presiden, tetapi tiada dukungan akar umbi. Dia tersudut dalam pujian orang-orang di kelilingnya. Muhyiddin dibiarkan hanyut oleh orang-orangnya sendiri. Dalam politik, ini dipanggil peralihan senyap. Tiada kudeta, tiada undi tidak percaya, tiada mesyuarat luar biasa. Hanya satu hakikat pahit, Muhyiddin masih ada tetapi tidak lagi diperlukan. Kuasa Hamzah hari ini bukan kuasa menerusi jawatan, tetapi Hamzah ada kuasa kepercayaan, keupayaan dan rakan. Akhirnya, ketakutan Muhyiddin kini menjelma di depan mukanya. Pemecatan Hamzah telah merobek bersatu hingga akar umbi parti ini lumpuh. Pada masa yang sama, rakyat, ahli parti dan malah ketua-ketua parti politik serta NGO-NGO sedang menunggu langkah Hamzah. Mereka menunggu kerana mahu menyertai perjuangan baharu. Kini, kejatuhan Muhyiddin tidak dapat dielakkan. Mereka hanya mampu menundanya sahaja. Inilah tragedi seorang yang pernah dianggap wira rakyat, tetapi akhirnya tewas dengan egonya sendiri hingga tercicir dalam arus perubahan. Masa depan baharu kini sedang menanti untuk diterokai. Perjalanan masih jauh dan ia menuntut banyak pengorbanan. Sampai di sini dulu siri pendedahan ketakutan sebenar Muhyiddin terhadap Hamzah. Kita akan kembali lagi dengan Nala Politik dengan kupasan isu-isu politik yang lebih menarik dan bermakna. Teruskan bersama MalaiDaily.com. Sekian sahaja.